nampak sini. Tu nama tempat ni Gua Lepak. Daripada depan dia macam warung je. Sebenarnya dia ada tempat makan bawah gua tau. Okay, jom nanti kita masuk Mana bulan? Bulan. Hujan baru berhenti. Okay, let's go. Dia ada tempat makan macam ni. So boleh pilih makan dalam gua boleh, tak dalam gua pun boleh. Dia ada arcade, tempat permainan. Alamak, habislah duit aku. Alamak. God, help me. She found this place. Jadi dia ada ruang macam ni lah, private area, macam tu. Tempat permainan kecil-kecil lah. Satu menu macam ayam penyet, tahu bakar, ikan bakar. Lepas tu tadi ada makanan western kat ujung tu. Ni konsep Melayu here. Sebelah sini ada photo booth ala-ala Melayu punya pelamin. Cantik. Kalau raya sesuai lah ambil gambar kat sini. Makan bersila pun ada. Variety. Tapi tak tahu kenapa macam tak ramai orang. Kat sini ada gua. Kita masuk sini. Apa tu? Gua. Ni kafe ni ada gua. Macam tak ada orang lah. Tak ada orang. Tak ada orang. Ni yang cantik makan. Kita kat bawah gua sekarang ni. Tu jalan-jalan. Kita makan kat luar lah sebab bawah ni tak ada orang lah. Sebab dia semua aku tu. Tu ada tulisan-tulisan Jawi. Tu jalan. Ada ayat-ayat Quran. Tak ada orang. Ini kalau tak main kumpul berlaku. Apa saya masuk? Bismillahirrahmanirrahim. Okey, sampai sini saja. Ni macam ada air mata air. Okey, dah. Jomlah. Kita pergi keluar makan. Pelik lah kenapa kita pergi hari ni tak ramai orang. Air mengalir. Apa ni orang panggil apa? Stalaktit. Stalagmit. Ada. Buku batu kapur. Ambil gambar. Malay culture pun ada. Jom. Tu spider. Jom. Turun. Jom turun. Sorry. Tu tiger. Ini ada tiger. Ada tiger. Wah. Tiger. Jom. Sini. Nak gambar. Yelah gambar. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay, dah jom. Ramai. Bawah ni ramai. Sini. Ada tiger. Ambil gambar dengan tiger. Takut. Nak jom sini. Ada, jom. Kita makan dekat dalam gua. Gua ni. Tempat tu macam ala-ala eksklusif. Macam kat Kapadokia. Tapi satu marah air. Di sini spaghetti carbonara baru RM12. Nasi goreng cili api baru RM10. Let's try. Tempat dia dekat area Batu Cave. Pada luar macam warung tu, tapi kat dalam perjalanan sikit dia ada tempat makan dulu.
muka Cina. Macam apa tadi? Hidung. Cepat. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3 ni. Nak aku ada bakat model lah, Pak. 1, 2, 3. Harimau. Sama-sama apa tu? Sama ada. Dah makanan dah sampai? Makan dah. Oh. Si Umairah tu sangkut dekat di tempat arcade. Bagi adik makan dulu. Okay. This is spaghetti. Harga RM12. Alhamdulillah. Nice. Makan. Jom makan. Apa ni? Spaghetti. Nak. Harga warung. Facility macam kat Kapadokia. Bawa you ah. Dia ada air. Dia air. Air. Goreng cipadi dia RM10. Sedap. Sedikit. Sikit. Oh, tapi carbonara okey. Bawah halus. Wah, makan. Makan. Tengok kat ujung ni ada apa? Kubah batu, limestone dome. Stalagmit. Kita belajar geografi. Air mitik ni. Kubah batu kapur. Ni air mitik nampak. Dalam ni ada kalsium, natrium, entah. Batu kapur lah. Bila dicampur dengan air macam ni, dia akan jadi yang kat atas ni akan naik ke atas. Lepas tu yang ni orang panggil stalaktit, ni stalagmit. Dia akan jadi, bila bergabung dia akan jadi tiang gua. Nak keluar memang nak kena hati-hati ni. Kena tunduk. Okay, bye. Kita nak balik.